Okay guys, so sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okay, hari ni kita nak review Sea Monkey ini ialah nama dia Sea Monkey. Okay, Sea Monkey ni untuk makanan untuk ikan gapi, ikan laga ataupun ikan moli, ikan air tawar di Malaysia. Okay, korang nampak yang macam berenang-berenang warna merah tu? Dia macam UFO lah. Macam makhluk asing guys. Benda ni nama Sea Monkey dia air masin. Okey, dia air masin. Sebelum ni kita ada cuba buat. Tapi kita tak jadi. Dia macam tak menjadi lagi. So kita akan cuba lagi sekali. Tapi maklumat dia untuk dia punya detail kita dah dapat dah cara apa semua. Cuma sekarang ni kita nak start beli benih dia baru. Okey. So kita akan buat balik nanti ni. Kita akan buat dekat KS semula. Okey, dekat pot sini. Pot dekat sini juga. Okey. Kalau korang nak beli aquarium, kita ada lagi guys. Boleh datang pick up dekat Setapak KL. Nak beli online dekat Shopee lagi cepat barang sampai. Okey, nampak tak ni guys? Kalau macam yang besar-besar ni, kalau korang tengok kan, nampak tak yang macam merah besar-besar tu? Yang tu lah nama dia Sea Monkey. Yang ni dia punya dewasa. Kalau macam halus-halus tu lagi, sekejap kalau korang nampak, tu, dia selalunya banyak dekat permukaan. Tu, macam lagi halus dia Artemia lah. Kalau tak kan Artemia jenis tu. Ni yang kita menetaskan telur Artemia tu kan. Tapi yang ni dia terus menetas dekat dalam ni juga. Dia bertelur, Sea Monkey ni dia bertelur. Okey. Nampak yang bahagian belakang tu. Yang belakang tu dia punya telur. Lepas tu dia akan menetas jugalah kat sini. Dia paling halus tu. Sekejap, korang nampak yang macam benang-benang. Tu. Memang kalau main ikan laga, ikan gapi, tahu pasal Artemia, benda ni lah guys. Tapi yang ni kita panggil Artemia dewasa lah, Sea Monkey. Diorang akan bertelur semua dalam ni, dia akan menetas dalam ni. Dia nak dapat setting air ni memang susah jugalah guys. Tapi kalau dah dapat baca dia punya setting air, senang lah guys. Okey. Dia ada kat permukaan atas ni. Tu. Nampak tak macam halus-halus tu lagi yang berenang-renang kecil-kecil tu kan. Yang tu anak dia. Ni banyak juga guys. Banyak jugalah, tapi kita baru nak start, biarkan dia balik dulu. Kalau jadi baru kita on. Okay, so kalau korang nak order aquarium ke, nak order filter lampu, order dekat kita punya Shopee Betak Aquatic. Thank you guys. Nanti kita sambung lagi. Yang kecil-kecil ni kita boleh terus bagi dekat anak ikan laga kita jom kita tengok anak ikan laga kita yang dah umur berapa hari tu. Nampak guys, anak ikan laga ni memang halus Okey guys, nanti kita akan sambung lagi bahagian lepas penetasan anak ikan laga ni. Nampak nanti kita akan sambung balik. Tapi tak semua jadi ni. Dekat sini pun tak semua jadi. Tapi dalam 3 pasang kot. Tu pun dah cukup lah. Ni kita buat saja guys. Thank you. Jangan lupa klik like.